IG ke apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi berkati majlis kita pada malam ini, majlis persidangan Muhammad Azhar dan Hamid Azhar bagi ketua bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami menyatakan dan memohon kehadirat-Mu ya Allah. Berikanlah rahmat kepada kami semua. Jadikanlah orang perbuatan surat pada hari ini mendapat sepenuhnya keberkatan yang bersih darimu. Ya Allah, jadikanlah majlis yang diadakan pada hari ini berjalan dengan lancar dan sempurna sehingga ke akhirnya. Mudah-mudahan segala usaha murni ini mencapai segala hikmat dan berkah. Allahumma ya Azim wa ya Karim, pada hari ini kami waktu pendidik berkumpul atas tujuan yang murni, yaitu membangunkan dunia pendidikan dengan menambah baik penyampaian dalam pendidikan demi ibu pertiwa yang tercinta. Ya Allah, berikanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu agar segala ilmu serta kemahiran disampaikan dengan ikhlas dan penuh kesungguhan demi memantapkan dasar pendidikan negara yang murni. Semoga negara bangsa terus terbina profesi keguruan yang mendapatkan dan tujuan bersama kekenalangan institusi pendidikan menjadi agenda utama demi melahirkan bangsa Malaysia yang sejahtera selari dengan kemajuan negara. Maka dengan ini, hiasilah peribadi kami dengan penampilan dan keterampilan beradab, berakhlak dan berbudi pekerti mulia. Allahumma ya Allah, ya Jalal wal Ikram, semarakkanlah semangat dan keinginan kami dalam menggarap usaha ke arah melahirkan masyarakat Malaysia Madani yang mampan, sejahtera, berdaya cipta, hormat menghormati, berkeyakinan dan mempunyai sifat ihsan. Satukanlah hati-hati kami dalam mendukung pendidikan yang manusiawi untuk melahirkan generasi yang mempunyai karunia ihsaniyah, beradab, berakhlak dan berintegriti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha untuk Yahya Nasri, Marah Institut Pendidikan Guru Kampus Madrasah, yang dihormati Encik Abdul Rahim Tunasi, Pengerusi Jawatan Kuasa Besar Islam Haji Jumeta, yang dihormati Ustaz Muhammad Malik bin Rahman, Pengaras Program Forum Perdana Islam Menaj 1447 Hijrah, Ketua-Ketua Jabatan Barisan Musyawarah dan staf sokongan serta muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama hadir di pusat Islam Haji kita pada malam ini bagi bersama-sama menghadiri Forum Perdana Islam Menaj 1447 Hijrah. InsyaAllah, tajuk forum pada malam ini ialah Islam Menaj Hadapi Hijrah. Muslimin dan muslimat sekalian, untuk maklumat program Forum Perdana Islam Menaj pada malam ini merupakan sebuah inisiatif daripada Jawatan Kuasa Besar Islam Haji kita bagi membolehkan
seluruh warga Indonesia dalam menghayati fitrah yang terkandung dalam peristiwa suci ini. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan forum pada malam ini kepada moderator kita pada malam ini. Forum tersebut Bismillah. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan berusaha tuan mengarah ayat kami bersurat Abdul Razak dan Cik Yahya bin Siddiq, pengurusi Pusat Islam Tuan Abdul Razak dan Cik Abdul Rahim bin Rosli, Pegawai Program Ustaz Muhammad Ustaz Tayyib bin Rahman, Ketua Jabatan, Ketua Staf, Musyawarah yang dirahmati Allah, hadirin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang ke Forum Perdana Islam Bangladesh seluruh Pak Hizbut Hijrah Hayati Hijrah. Di sini saya perkenalkan diri saya Muhammad Farhan Harani daripada PSNP PI 4824. Hadirin sekalian, forum ini kita jemput tak lain tak bukan daripada panel-panel yang dikatakan sebagai murabi kita, yang mana akan kita mengupas mengenai peristiwa-peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah bukan sekadar perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan peristiwa naik ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Isra dan Mi'raj ini adalah satu madrasah tarbiyah, madrasah pendidikan kepada kita, iaitu isinya penuh dengan pengajaran tentang keimanan kita, ibadah kita, kesabaran, kepimpinan dan hubungan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita akan menyingkap ibrah-ibrah yang penting daripada peristiwa ini untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan para panel kita di hadapan ini yang segak bergaya berjubah, kalau sekitar lebih handsome dan lebih Ustaz. Okay. Panel pertama kita di sebelah kiri saya berasal daripada Sadiqi Sarawak, merupakan pensyarah pendidikan Islam IIT Universiti Abdul Razak, berkelulusan sarjana dalam pendidikan Islam Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 2017. Saya menyebut untuk sediakan Al-Fadhil Ustaz Awal Rizal bin Awal Kini. Assalamualaikum Ustaz. Seterusnya yang di ujung sana berkacamata, diterbangkan khas daripada negeri Kelantan. Berumah Tautin di negeri Sarawak dalam keadaan ini selama hampir 17 tahun dan merupakan seorang pensyarah akademik bahasa Arab di Jabatan Akademik Islam dan Modern IIT Universiti Abdul Razak. Kelulusan sarjana Sains Pembelajaran Universiti Malaysia Sarawak. Saya memperkenalkan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Razmi bin Abdul Manaf. Assalamualaikum Ustaz. Saya. Baik. Sebelum kita mulakan, izinkan saya untuk menyebut beberapa perkara yang ringkas dalam forum ini. Yang pertama, forum ini akan berlangsung selama lebih kurang 1 jam, InsyaAllah.
setiap panel kita akan berikan masa untuk menjawab soalan di setiap pusingan nanti. Dan di pusingan yang ketiga, kita ada 3 pusingan. Di pusingan yang terakhir, pusingan yang ketiga, salah seorang daripada panel akan memberikan kesimpulan mengenai forum kita pada hari ini. Jadi adakah para panel kita bersedia? Kita akan bergerak ke pusingan yang pertama. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah bukanlah sekadar satu perjalanan yang beribu batu yang jauh. Kalau kita tengok di pengiraan jarak secara moden, mungkin ratusan kilometer, mungkin ribuan kilometer daripada kota Mekah ke Masjidil Aqsa. Namun perjalanan rohani Nabi Muhammad SAW ini mempunyai peristiwa-peristiwa, dan mempunyai sebalik peristiwa itu terdapat ibrah-ibrah ataupun pengajaran-pengajaran yang akan kita kupaskan di dalam pusingan ini. Jadi saya membuka kepada Ustaz Awam Ustaz terlebih dahulu sebagai panel pertama kita, iaitu soalannya adalah, apakah perkara yang boleh dihayati sebagai seorang Muslim rentetan peristiwa Isra dan Mi'raj? Tafadhal ma'ruf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. Terima kasih moderator. Cantik suara penyanyi, ada harapan boleh jadi menantu. Yang berusaha Tuan Pengarah yang dihormati pengurusi kita Tunjul Razak, barisan pensyarah, barisan ahli ulama, para ustaz, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah. Soalan saya lebih menjurus kepada penghayatan. Kalau dikatakan penghayatan, marilah kita sama-sama menghayati berkenaan Isra Mi'raj itu sendiri, yang mana ianya merupakan peristiwa agung yang dialami oleh Rasulullah SAW, yang mana masanya begitu singkat, 1 malam saja, itu pun sepertiga malam. Sebab itulah kalaulah kita ambil penghayatan sepertiga malam, itulah sebenarnya kalau kita menginginkan bangkit dari tidur kita untuk kita qiyamul lail, mendirikan solat, di situlah aula masa. Sebab itulah salah satu penyebabnya Allah Subhanahu wa taala membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepertiga malam itu. Bukan kita nak meletakkan peristiwanya, kenapa sebab itu dan sebagainya. Itu orang kita dah biasa dengar, kan? Kematian Siti Khadijah, kematian bapa saudara yang menyebabkan tahun itu tahun kesedihan, itu dah tahu dah kita semua. Tetapi apa yang kita nak bicarakan pada malam ini, penghayatannya, yang merupakan Isra Mi'raj itu sendiri sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ianya merupakan mukjizat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu keyakinan kita. Sebab itu dalam Al-Quran surah Al-Isra kita tahu dah ayat 1 itu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa
alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nanti akan dikupas oleh saudara saya Ustaz Rozi. Okey. Baik. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat sekalian, kalau kita nak ambil penghayatan dari sejarah Mekah ke Palestin itu saja, maknanya kalau Mekah dari tempat Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestin saja, kalau jalan lurusnya, jalan lurus dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Palestin lebih kurang 1230 km jarak lurus. Itu kalau jarak lurus. Rasulullah naik Buraq. Kelajuannya kelajuan cahaya yang mana dikatakan sejauh mata memandang langkahnya, pergerakan Buraq. Tetapi kalau perjalanan darat, jaraknya lebih kurang 1600 ke 1800 km. Kita tengok perjalanan daratnya. Itu pun kalau melalui Arab Saudi, Jordan, Palestin. Tempoh masa kalau menggunakan kenderaan ni maknanya kereta, van, apa lagi. Kalau kereta di Arab Saudi saja kereta mahal-mahal, bukan yang murah-murah, kan? Mercedes pakai, Hummer, apa lagi jenama, Pajero yang cantik-cantik, yang mana tempoh di masa kenderaan itu bergerak cuma tak lebih kurang 24 ke 36 jam macam tu kalau tak berhenti. Bayangkan zaman Nabi SAW, dia bukan naik Hummer, dia bukan naik Pajero, tapi dia naik unta. Sebab itulah diistilahkan unta ini. Kalau kita melihat langkah unta itu perlahan. Yang boleh dibahaskan di dalam muzik, di situlah yang ambil yang irama pada pasir. Unta, langkah unta. Supaya tahu yang mana jaraknya lebih kurang juga 1600 ke 1800, tetapi masa lebih kurang 1 ke 2 bulan baru sampai ke Palestin dan Mekah. Kalau perjalanan laut pula, contoh laluan Mekah Jeddah itu darat, tetapi dari Jeddah melintasi laut Merah terus ke terusan Suez dan lautan Mediterranean ke pelabuhan perhampiran Palestin. Jaraknya saja lebih kurang 2000 ke 2500 km. Gabung perjalanan darat dan laut itu saja tempoh kalau guna kapal motor, kapal cruise, kapal yang laju, speedboat dan sebagainya, lebih kurang 3 ke 5 hari. Kalau kapal pelayaran yang tradisional menggunakan layar dan sebagainya, 2 hingga 4 minggu perjalanan. Itu perjalanan. Nak membezakan perjalanan itu, kita nak tengok perjalanan. Lain pula kalau kita guna perjalanan udara, jaraknya sama juga 1230 km, tetapi tempoh masa penerbangan komersial lebih kurang 2 hingga 3 jam. Kalau kita ada jet, ada pesawat persendirian, lagilah 1,5 jam boleh sampai. Itu pun kalau ada. Kalau tak ada, naiklah penerbangan komersial. Nak membezakan jarak, nak membezakan keadaan pergerakan Rasulullah menggunakan Buraq itu, perjalanannya kalau kita tengok kelajuan cahaya itu sekilas mata memandang, jauhnya lompatan, jauhnya pergerakan Buraq itu. Sebab itulah kita perlu ada keyakinan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana peristiwa ini berlaku di luar hukum kebiasaan alam. Menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau dia nak jadi, jadi. Tak boleh kata tak. Contohnya, kalau saya semasa berceramah ini, malaikat Israel yang ambil nyawa saya, tak boleh kata tak. Kalau jadi, jadilah. Pun nak meletakkan keyakinan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri, yang mana iman perlu mendahului logik dan akal manusia. Sebab itulah kita ini
yang mengikut aliran dan pahaman ahli sunnah wal jamaah, keyakinan kita perjalanan Isra dan Mi'raj ini bukan hanya sekadar roh Rasulullah SAW, tetapi perjalanan itu melibatkan roh dan jasad Rasulullah SAW itu sendiri. Seandainya ada dinyatakan di dalam ceramah dan sebagainya, perjalanan itu hanya roh sahaja, itu adalah aliran, antaranya adalah aliran Mu'tazilah, yang mana lebih kepada menggunakan logik akal. Kita ni, akal kita ni, kalau kita melihat ayat Quran, akal kita ni memandu, akal kita ni memahami apa yang terdapat dalam Quran. Tetapi aliran Mu'tazilah ni, akal dia menilai, dia menilai Al-Quran tu, logik kata logik. Itu yang perbezaan. Tapi kita tak ada menggunakan pahaman itu. Kita kena yakin bahawa aliran dan pahaman kita ialah menurut ahli sunnah wal jamaah. Itu keyakinan kita. Sebagai itulah penghayatan yang seterusnya perlu kita lihat akan kewajipan dan kepentingan solat itu sendiri. Memang kita dalam cerita dululah berkenaan dengan Mi'rajnya. Cuma kita memang tahu solat 5 waktu difardukan secara langsung kepada solat live dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan tiang agama, terus hukum antara hamba dan Allah, antara Tuhan dan hamba. Sebab itu bila kita masuk sahaja ke masjid, masuk sahaja ke kita pusat Islam ini, langkah sahaja ke kanan kita bila masuk, Allah mabta'ani abwaab rahmatik, nawaitu i'tiqafan fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita adalah siapa? Hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengira apa-apa derajat dan pangkat sekalipun. Sebab itulah kalau kita tengok di sini hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul al-amr al-Islam wa 'umuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad." Apa yang dikatakan oleh Muaz bin Jabal, pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah solat, dan kemuncaknya adalah berjihad. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi, yang mana Imam Tirmizi menilaikan hadis ini sebagai hadis hasan sahih. Sebab itulah di dalam solat itu sendiri dikatakan, contoh di dalam surah Al-Fatihah sahaja saya dah terangkan semasa kuliah pada hari Selasa malam tu bersama dengan anak-anak sekalian, yang mana ianya merupakan dialog Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Itu adalah hadis kursi. Apa yang dikatakan, haddatsana Abu Hurairah inni ahyanan akunu wara al-imam qala ya ibn al-Farisi faqra'ha fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah Ta'ala qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi nisfaini wa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala yaqra'u al-'abdu fa yaqulu. Inilah yang dikatakan apa yang didialog oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama hamba-Nya. Sebab itu Al-Fatihah itu tunggal rukun salat kita yang perlu kita baca dengan betul, kita baca dengan berkualiti, dan ingat kita bila membaca sentiasa memantapkan bacaan Al-Fatihah kita. Jangan sembarangan kita membaca apatah lagi di dalam solat kita, sebab ianya adalah dialog kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya? Abu Hurairah berkata, "Hai Ibnu Farisi, bacalah sendiri, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, aku membahagi solat antara aku dan hamba-Ku menjadi 2 bahagian, separuh untukku dan separuhnya untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku berhak mendapat apa yang ia minta. Pertama, bila seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa Allah jawab? Allah berfirman, hamba-Ku memuji-Ku. Bayangkan Allah jawab bila kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua, bila hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala berfirman, hamba-Ku memuja-Ku. Ketika bila hamba membaca Malik Yaumiddin, Allah Ta'ala berfirman, hamba-Ku mengagungkan-Ku.
dan ini untukku antara aku dan hamba-Ku. Keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hinggalah surah yang terakhir tadi, ayat terakhir. Surah ini adalah untuk hamba-Ku, dan kelima, hamba-Ku berhak mendapat apa yang dia minta. Dia membaca ihdinas siratal mustaqim sehingga di itu orientasinya. Jadi kita kena bersungguh-sungguh di dalam solat. Pakaian kita kena jaga, kan? Kalau tak ada kopiah, pakai kopiah yang apa panjang-panjang menjelur-jelur macam ni untuk yang lelaki ke apa, kita kena jaga. Sebaik-baiknya bawalah kopiah, tidak masalah pun. Sebab kita nak berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kita nak mehir? Kita sendiri tahu mehir dalam bahasa awak. Tahu mehir? Erti dia tadi, nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala tidak sesemata mungkin yang kita rasa itu kemampuan kita. Pakai cantik-cantik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa girlfriend lagi kita cantik, kan? Takkan tak mandi kot, kan? Jadi sebab itulah di mana yang ketiga, perkayaan yang perlu kita ambil, menguji kesabaran dalam menghadapi ujian. Sebab itulah Isra Mi'raj ini berlaku selepas tahun kesekian, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Rasulullah SAW di sebalik ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di dalam surah Al-Insyirah ayat 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ditaukidkan oleh itu, tetap kena percaya kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai dengan kemudahan atau kesenangan. Ditegaskan lagi, taukid lagi ayat yang sama, sesungguhnya tiap-tiap kesukaran ada kesenangan. Maknanya apabila kita diberi ujian, anak-anak sekalian, ujian dalam menuntut ilmu, apa sahaja ujian, sabar. Sebab apa yang saya selalu sebut, dalam sabar ada elemen sabar lagi di dalam sabar. Sebab itu merupakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Maha mengetahui si dia ini layak memberikan ujian seperti ini. Walaupun kita tak tahu, ambil ujian itu dengan penuh kesabaran, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena hadapi ujian tersebut. Bukan kita mengundur diri ataupun kita mengalah sebelum kita berjuang. Seterusnya, kepimpinan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW semasa di Masjid Al-Aqsa, baginda menjadi imam kepada para nabi, yang menunjukkan kedudukan baginda bahawa baginda merupakan khatamul anbiya yang membawa rahmat ke seluruh alam. Sebab itu dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat sekalian alam. Kemuliaan Rasulullah terzahir apabila Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat sendiri berselawat kepada beliau. Selalu kita dengar bila baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kita jawab? Selawatlah, Allahumma salli 'ala Muhammad. Kadang-kadang kita tak jawab selawat tu, tak baca tu selawat taslima bila Allahumma salli 'ala. Itu pun kadang-kadang masih lagi kita bercakap, masih lagi kita melihat handphone dan sebagainya. Jadi di situ nampak kepimpinan Rasulullah, diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diiktiraf oleh para malaikat. Siapa lagi kita? Sebab itulah secara lulusannya saya dah banyak-banyak rahsia di sebalik rahsia Isra dan Mi'raj ini. Kalau kita pandang dari sudut atau perspektif yang lainnya, sebagian ulama ada menyatakan 3 perkara. Yang pertama, litasbih. Litasbih artinya memantapkan dan mengukuhkan Nabi dari sudut atau posisi kenabian baginda sendiri. Dia mengukuh kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, litakrim, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikira al-Mustafa, the chosen one. Dan yang ketiga, lil isti'dad al-quwwah, sebagai persediaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi kekuatan jasmaninya, rohaninya dan aklinya untuk baginda menjalankan kerja-kerja dakwah dan kenabian. Sebab itu kita perlu ambil iktibar untuk kita berpersediaan diri. Bila kita dah masuk tahun 2026 ini, masih lagi Januari, perlu kita pasangkan niat kita untuk kita sentiasa memantapkan diri kita ke arah kualiti dalam kita menuntut ilmu dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Sebab itulah dalam Isra wal Mi'raj adalah was a journey for the prophets to rise. Betul ke bahasa awal saya? Apa dia rise? Rise, reinforce, I inspire, S strengthen, E elevate. Dalam bahasa Arabnya taqwiyah, wa ilhamun, wa ta'zizun, wa raf'atun. Artinya mengukuhkan, memberi ilham dan menguatkan dan mengangkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Allah membagi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja daripada saya untuk usulan yang pertama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Daripada jawapan seperti saya bersimpulkan bahawa perjalanan Nabi Muhammad ini bukan sekadar mendapat arahan ataupun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk salat, karena salat itu termaktub dalam rukun Islam kedua. Jadi bahkan di dalam salat itu, disitulah tempat kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Baik, kita beralih kepada soalan seterusnya, dan soalan ini saya tuju kepada Ustaz Rosuli. Baik, soalannya adalah, apakah peristiwa dalam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita jadikan sebagai panduan hidup kita sebagai seorang muslim, sebagai orang Islam? Mohon penjelasan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Awal kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Saudara yang saya hormati, Tuan Pengerusi Syekh Islam dan Abdul Razak, barisan Ketua Jabatan, barisan pensyarah, rakan-rakan IKP, dan juga pelajar, siswa-siswi, pendidik yang Ustaz kasih sekalian. Tidak lupa juga rakan-rakan guru Ustaz. Baik, dan juga pada pertama Ustaz Awam Rizal, sahabat Ustaz, semenjak ada jabatan pendidikan ini. Baik, alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana malam ini kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di rumah Allah. Di mana rumah Allah ini adalah tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Bukan kerana kita datang sini disebabkan ada program yang telah kita programkan, yang telah kita rancangkan pada malam ini, tapi oleh kerana hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya tiada hidayah ataupun tiada taufik yang Allah kurniakan kepada kita, maka kita tidak akan berada di sini. Mungkin kita sakit perut, mungkin kita ada kesusahan yang lain yang tak mampu kita hadir di sini. Dan juga kita datang sini bukan kerana makan. Kita dah hadir ke sini untuk meraihkan hari kebesaran Islam yang kita selalu adakan setiap tahun. Banyak hari kebesaran Islam yang kita adakan setiap tahun. Yang ini salah satunya lah. Jadi salah satunya kita mengingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku kepada baginda Nabi Muhammad SAW syarat dengan pengajaran kepada kita orang Islam. Walaupun ianya berlaku kepada Nabi, dan ibrahnya secara langsung kepada kita orang Islam. Yang pertama sekali kita boleh ambil ibrah daripada
peristiwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah ketaatan baginda sallallahu alaihi wasallam, keimanan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hari sebelum Nabi di Isra, di-Mi'rajkan, berlaku 3 peristiwa besar yang terkesan pada hati, pada jiwa nurani baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu kematian bapa saudaranya, kematian isterinya yang merupakan penolongnya, dari sudut harta, dari sudut memberi semangat kepada baginda Nabi, semangat itu dah tak ada. Dan juga apabila dah kewafatan orang itu, dia pergi berhijrah ke satu tempat yang Taif, ingin mencari tempat yang boleh menerima dakwah. Kerana di Mekah ni setiap sudut dah tidak terima dah, memulaukan dia, mengata baginda macam-macam lah. Dia pergi ke Taif. Di Taif pun tidak menerima dakwah baginda, bahkan dicaci, dihina, dibalik mata baginda, sampai begitu sekali terkesan kepada jiwa hati baginda. Jadi daripada situ tidak Allah mengurniakan Isra dan Mi'raj kepada Nabi kita untuk mengubat hati, mengubat jiwa yang sedih. Dan juga keimanan baginda pada masa itu, walaupun merasakan bahawa peristiwa itu peristiwa yang kita rasa di luar logik akal fikiran kita, nak pergi ke Baitul Maqdis dan juga Isra ke langit, ke Sidratul Muntaha, di luar logik akal kita. Tapi Allah boleh buat, seperti mana Ustaz awam kita, Allah boleh buat apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini menguji keimanan kita juga lah, keimanan kita kepada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang baik Allah persembahkan kepada kita, Allah ajarkan kepada kita, Islam ajarkan kepada kita. Jadi keimanan kita apa saja yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis mesti kita beriman. Kita jangan betul kita ada ragu-ragu dalam hati dan fikiran kita. Jangan ada ragu-ragu. Jadi keimanan kita kena jitu, kena kuat kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan yang kedua, ibrahnya ialah kepentingan Masjidil Aqsa, di mana dalam ayat itu, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam ungkapan ayat tersebut, alladzi barakna hawlahu, yang mana Allah memberkati di sekitarnya, sekitar Masjidil Aqsa Allah memberkati. Walaupun sekarang realitinya Masjidil Aqsa dikepung oleh religius kan, tapi tidak apa, kerana tempat ini merupakan tempat bersejarah, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang menjadi sejarah Islam. Ia merupakan kiblat pertama orang Islam, kan. Mula-mula sekali kiblat pertama ialah Masjidil Aqsa, tetapi Allah rakamkan dalam Quran, kan. Nabi sentiasa melihat ke langit, melihat ke arah Masjidil Haram, kan. Allah tahu. Lalu Allah perintahkan Nabi beralih ke kiblat ke Masjidil Haram. Okey. Itu yang kedua. Ibrah yang kedua. Baik, ibrah yang ketiga yang boleh kita ambil daripada perjalanan baginda Muhammad SAW ini adalah dari sudut kepimpinan Nabi sebagai imam para nabi. Dan Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan itu banyaklah Nabi lihat peristiwa-peristiwa, pengajaran-pengajaran, dan sampai di Masjidil Aqsa, dan Nabi disuruh oleh para nabi. Nabi berjumpa dengan para nabi, ramai nabi di situ, ramai nabi. Dan Nabi Faqaddimu, disuruh ke depan. Ada satu hadis yang kata Faqaddimu, saya ingat Faqaddimu je, Faqaddimu ke depan, dan suruh imamkan kami nabi-nabi. Jadi Nabi mengimamkan salat.
mengimamkan salat. Walaupun pada masa itu belum difardukan lagi salat, belum difardukan lagi, belum lagi di mi'raj lagi, Nabi mengimamkan salat dengan Nabi-Nabi yang ada, dan juga Nabi adalah khatamun Nabi, Nabi yang akhir penutup. Jadi kita kena letakkan bahawa kepimpinan Nabi ini sebagai imam para Nabi. Ada hadis menyebut fajmi aliyan al-anbiya faqaddimuni fasallaitu bihim. Maka dikumpulkan para Nabi bersamaku dan mereka telah mengalu-alukanku supaya ke depan dan aku mengimamkan mereka. Baik, yang ketiga, dalam Isra' itu, dalam perjalanan Isra' itu juga banyak peristiwa-peristiwa yang Nabi lihat. Jadi Ustaz dapat ketikkan di sini, iaitu peristiwa, di mana peristiwa perbuatan orang yang melakukan dosa. Salah satu dosanya ialah mengumpat daging badan mereka disiap, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Faraqtu laita usriya bi ala qaumin lahum azfarun min wahasi yafrishuna wujuhahum wa sudurahum. Faqultu man haula? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuma an-nas wa yaqa'una fi a'radihim. Nabi kata, aku lalu pada malam itu, aku diperjalankan pada malam itu dan lalu pada satu kaum yang mana kuku mereka dari tembaga dan mereka mencakar muka dengan dada mereka. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, man haula? Siapa itu wahai Jibril? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuma an-nas. Mereka ini orang yang makan daging manusia. Manusia dan iaitu mengkata orang, memfitnah orang, mengumpat orang, dan mereka menjatuhkan marah orang. Ini salah satunya dosa yang Nabi lihat. Dan yang kedua, makan riba yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Faidah ala biqaumin wuturuhum kalbuyut fiha al-hayat tura min khariji wutunihim. Faqultu man haula? Qala haula akilur riba. Apa artinya? Apabila aku lalu satu kaum, Nabi dapati kaum ini perutnya besar seperti rumah. Besar seperti rumah. Macam mana kita nak bayangkan? Besar kan? Dan dalam perut itu fiha al-hayat, ada ular-ular. Tura min khariji butunihim, dapat dilihat dari luar. Macam dia transparent kan? Transparent. Faqulu man haula? Nabi tanya, siapa itu wahai Jibril? Jibril kata, haula akilur riba. Mereka itu orang yang makan riba. Jadi kita kena elakkan daripada makan riba. Sekarang ni macam kita beli dalam online kan, jadi takut kita tak makan riba, kita pay later, bayar kemudian kan. Jadi kita cuba elakkan lah. Apabila kita lambat bayar, jadi dia ada charge belanda, itu riba. Hati-hati wahai belanda sekalian. Kalau dapat bayar cash, bayar cash. Takutnya kita kena riba, jadi kita terjatuh dalam perkara ini, maka kita berdosa. Jadi kita akan terima akibat ini di akhirat kelak. Baik, yang ketiga, berzina. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Sahih Bukhari, fataina ala dhikri tadur fa idza fihi, aku datang, aku melihat seperti ketuhar. Aku datang ke tempat itu dan melihat seperti ketuhar tempat itu. Fa idza fihi lawatun wa aswat, dan di bawah ketuhar itu, di bawahnya ada lubang. Di atasnya pun ada lubang juga. Dan dalamnya, lihat dalamnya terdengar suara keluar. Dan aku dapati ada lelaki dan perempuan yang berbogel dalam. Faidahum ya'tihim lahib bin asfal minhum. Apabila datang mereka, api naik, mereka menjerit. Dan apabila api rendah, dia stabil balik. Dan apabila naik, dia menjerit balik. Nabi tanya kepada Jibril, man haula'i zan wa zaniyat. Mereka ini adalah berzina lelaki dan berzina perempuan. Jadi kita jauhkan daripada
tiga perkara inilah yang besar inilah. Tiga perkara yang besar banyak, bukan perkara dosa ni banyak, tapi yang ditunjukkan yang untuk hadis sahih tiga perkara besar ini. Baik, yang kelima, menguji keimanan golongan beriman. Kalau kita lihat apabila Nabi balik daripada Isra dan Mi'raj, Nabi berjumpa dengan sahabat. Itu sahabat Abu Bakar. Jadi Abu Bakar mengiyakan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW kan. Itu dikatakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita hidup pada zaman itu, betul-betul kita betul lah. Mesti kita menggunakan logik akal kan. Betul. Jadi begitulah. Jadi kita kena mempercayai apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, apa yang disampaikan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi, kita mesti yakin dan percaya. Dan yang keenam, keutamaan solat. Dalam Isra dan Mi'raj, pengajaran yang boleh kita ambil adalah keutamaan solat. Furidat alayya salawatu 50 salatan thumma khuffifat ila 50 wa hiya 50 fil ajr. Apa maksudnya? Telah difardukan ke atasku 50 salat sehari semalam. Thumma khuffifat ila 50. Kemudian dikurangkan, didiskaunkan. Khuffifat. Khuffifat. Takhfif itu minta diskaun. Kan dia berjumpa dengan Nabi Musa, naik turun dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa menyatakan bahawa kaum kamu lemah, kaum kamu ini pada kecil-kecil, jadi tak dapat menunaikan solat 50 sehari semalam dengan baik. Mungkin tidak dapat sempurna lah. Mungkin dapat buat 30 je, mungkin 20 je. Itulah. Jadi Nabi naik di bawah beberapa kali, sehinggalah sampai 5 kali. Sampai 5 kali itu Nabi Musa pun kata tidak boleh, kena naik lagi. Sampai kan Nabi kata, aku tak ada dalil dah. Aku dah tak ada dalil. I have no other words. Kata gitu. Ada dalam bahasa Arab tu. Ma'ubadilu qawli ladayya. Bahasa Arab. Ma'ubadilu qawli ladayya. Maksud aku tidak ada perkataan dalam kata. Itu maknanya lah. Tak ada perkataan yang bagi alasan kepada Allah SWT. Jadi dia terima lah dengan lima waktu sehari semalam. Karena itu saja pengajaran yang boleh Ustaz ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj tentang perkara ini. Jadi yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, menjaga solat. Yang ketiga, berakhlak mulia. Yang keempat, yakin kepada perkara lain. Dan yang kelima, mengambil berat urusan umat Islam. Seperti di Masjidil Aqsa kan, kita kena ambil berat. Walaupun kita sekarang tidak baca turun nazilah, tapi kita bawa bacaan doa kita itu dalam solat kita selepas solatan. Itu saja untuk kesenangan yang pertama. Baik, terima kasih atas pencerahan yang sangat begitu ilmiah. Baik, daripada Ustaz boleh simpulkan bahawa solat itu walaupun Nabi Muhammad mendapat satu keistimewaan dengan gelaran Khatibul Anbiya wal Mursalin, bahkan dihadap oleh Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa pun mempunyai gelaran Khalilullah, boleh berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi Musa kata umat lemah, betul tak? Umat lemah, kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad. Pengurangan itu sehingga kepada 5 waktu. Jadi soalannya, adakah solat kita cukup pada 5 waktu? Baik, kita beralih kepada urusan yang seterusnya, yang mana kita kehadapan lagi, yang mana boleh kita katakan Isra Mi'raj ini kita di masa sekarang kita seolah-olah sedang memerlukan Isra dan Mi'raj. Kita memerlukan Isra dan Mi'raj. Sebab apa? Sebagai untuk kita back to Allah, kembali kepada Allah. Ataupun istilah sekarang kita terhili, untuk jiwa kita pulih kembali kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah, maka Isra dan Mi'raj ini kita hayati dari kurangnya, dan kita akan bertanya lagi kepada para pihak kita untuk intisari ataupun butiran-butiran yang lebih lanjut. Kepada urusan awal, soalannya adalah apakah peristiwa dalam peristiwa Mi'raj ini yang boleh kita jadikan sebagai
panduan kita, guideline kita hidup, guideline dalam hidup sebagai sebagai umat Islam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kita. Untuk pusingan kedua, kalau tadi sahabat saya, tuan guru saya ni Ustaz Rozini telah membicarakan berkenaan dengan Isra. Ini kita ambil pula penghayatan untuk Mi'rajnya macam mana pula. Mi'raj ni untuk Nabi SAW, dia tak ada cerita khusus di dalam Al-Quran, tak ada pasal Mi'raj. Tetapi secara tersiratnya ada di dalam Surah An-Najm ayat 13 hingga 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sadrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu ayatnya, ayat 13 hingga 18. Maksudnya sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril, iaitu dalam rupanya yang asli pada waktu lain, iaitu Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada syurga tempat tinggal, yakni Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya yaitu penglihatan Nabi SAW tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Baik, kita tengok ayat tersebut di dalam surah An-Najm. Maknanya Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam keadaan asal sebanyak 2 kali. Ini di dalam satu hadis lain diriwayatkan Jibril sahaja mempunyai 600 sayap. Bayangkan 600 sayap, banyak sekali. Kepaknya sahaja boleh menutupi ke seluruh langit bumi. Ya, maknanya atromen itu kecil. Atromen itu kecil. Besar malaikat Jibril. Sebab itulah Ibnu Katsir mengutip Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sehubung dengan makna ayat tersebut, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam keadaan rupa yang asli pada waktu lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku melihat Jibril dalam rupa aslinya. Ia memiliki 600 sayap, dari bulu-bulu sayapnya bertebaran beraneka warna mutiara dan yakut, maknanya putih seperti mutiara. Dia tak terlalu putih, tetapi putih-putih dia, putih mutiara, berkilauan-kilauan. Sebab itu dalam Ibnu Katsir mengatakan yang sanad hadis ini jahil. Lagi kuat, Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Jibril datang kepadaku dengan mengenakan pakaian yang bertaburan penuh dengan mutiara. Kalau Jibril berjumpa dengan Rasulullah dalam bentuknya seperti manusia, dia akan mengenakan pakaian putih seperti mutiara dan bercahaya. Begitulah keadaan best friend-nya Nabi SAW dengan malaikat Jibril. Rasulullah SAW melihat Jibril di Sidratul Muntaha. Menurut Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, Sidratul Muntaha terletak di atas langit. Tempat tersebut merupakan tempat terakhir turunnya sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sampai ke Sidratul Muntaha, naik lagi malaikat Jibril tak boleh dah. Kenapa tak boleh? Tak boleh dah Nabi Muhammad, tak boleh dah Muhammad. Naik lagi tak boleh. Bukan darjat aku, darjat itu darjat kau wahai Muhammad. Naik lagi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah macam mana caranya kita mengambil penghayatan pertemuan Rasulullah SAW
dengan para nabi semasa dimi'rajkan. Rasulullah bertemu dengan setiap nabi. Inilah yang menunjukkan kesatuan akidah, tauhid dan kesinambungan risalah nabi-nabi yang terdahulu. Sebab itulah kita, kalau kita nak melihat orang ni, kita lihat pengalamannya, bukan melihat orangnya. Kalau kita melihat orangnya, kita tak dapat tahu siapakah orang itu. Tengok pengalaman dia, pengalaman dia bekerja macam mana, boleh ke tidak. Sebab itulah Rasulullah SAW menghormati para rasul. Ambil contoh juga perjuangan mereka. Kita sekarang ini perlu jumpa, kalau kita nak rujuk kepada apa-apa berkenaan dengan perkongsian, rujuk mereka yang terdahulu yang sealiran dengan kita. Ertinya pendek katanya, kalau anak-anak sekalian nak rujuk dengan sini. Kalau kami yang bekerja ni, kalau yang sealiran dengan kami, rujuk otak-otak yang sealiran dengan kami. Macam tu caranya kita nak menuntut ilmu dari segi pengalaman bekerja mereka. Kita tengok berapa indahnya kita ni usaha Islam. Satu ketika dulu mana ada aircon, sekarang ada aircon. Tanya macam mana dapat aircon ni? Di situlah kita akan memberi bakar semangat kita untuk memperbanyakkan lagi aircon supaya masih lagi dalam keadaan sejuk kita ni. Dia macam tu, supaya kita bersemangat untuk bekerja. Sebab itulah tadi Rice tadi kan, reliving the experience from other people. Kita mesti ambil pengalaman-pengalaman mereka. Sebab itulah Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nur Azlam Syarah Nazam Aqidatul Awam menjelaskan mengenai nabi-nabi yang ditemui Rasulullah SAW di setiap langit. Apa yang dikatakan oleh beliau? Wa ra'a fis sama'il ula Adam. Saya pendek-pendek kan? Wa ra'a fis thaniyah Yahya wa Isa. Kemudian anna Isa yanzilu akhir zaman fayabqa fiha Yahya fala takhlu sama'an nabiy wa fi thalithatin Yusuf alaihi salam wa fi rabi'ah Idris wa fi khamis Harun wa fi sadisah Musa wa fi sabi'ah Ibrahim wa ruwiya anna Idris fi thaniyah wa Harun fi rabi'ah wa Ibrahim fi sadisah dia ulang balik. Sebab itulah kisah pertemuan Nabi ini cantik, menarik bagi saya. Sebab itulah saya ambil satu buku, selain daripada saya merujuk buku dalam Kerajaan Jalaluddin As-Suyuti dan juga Kerajaan Semalani. Satu lagi yang saya tarik, ulama Indonesia. Dia berusaha mencari korelasi antara pertemuan Rasulullah dengan Nabi-Nabi terdahulu. Nama dia Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Madarijul Su'ud ila Ittisal Nurul, kitab yang merupakan syarah Maulid Barzanji. Kita biasa Barzanji ini kita tahu, yang mana ia menceritakan kisah pertemuan dengan Nabi itu. Dia ada sinkronis, dia ada pertalian, ada hubung kaitnya. Coba kita tengok yang pertama. Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam pada awalnya tinggal di surga. Kemudian apabila setan menghasut, membuatnya terusir dari surga, turun ke langit bumi, turun ke bumi. Begitu jugalah pertemuan Nabi Adam di langit pertama ini menunjukkan keserupaan kisah Rasulullah SAW. Legend itu Nabi Adam, Nabi pertama, kan? Tahu tak? Nabi pertama, layaklah dia berjumpa. Dia merujuk apa yang ada pada Nabi Adam. Sama ceritanya dengan Rasulullah ketika berhijrah ke Madinah, sehingga merasa berat rasa Rasulullah nak tinggalkan Madinah. Begitu juga Nabi Adam berat rasa meninggalkan syurga. Dan kedua-duanya merasa ia merupakan perkara yang tak dipahami, meninggalkan tempat tinggal. Meskipun pada akhirnya ada yang tersurat, ada yang tersirat apabila dikatakan kembali ke kampung halaman mereka. Ada yang betul kembali dan ada yang kembali menunggu pencipta. Begitu juga lah anak-anak sekalian. Jangan nanti bila posting semua nak minta balik kampung, nak mengajar sekolah di depan tangga rumah. Fantashiru fil ardh. Kita ni semua khalifah Allah. Jangan takut nak mengajar di mana-mana. Bayangkan walaupun berat sekalipun,
kelak, tapi mereka juga perlu berhijrah. Begitu juga lah anak-anak sekalian nanti, berhijrah dulu. Satu masa nanti kita akan balik juga ke tanah tempat tinggal kita. Pergi dulu, fantasiru Quran, sebarkan ilmu, sebarkan pengalaman, sebarkan apa sahaja kebaikan yang ada pada diri kita, supaya ianya meninggalkan satu legasi kepada sekolah yang kita tinggalkan. Seterusnya, saya pendekkan, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kedua-duanya mempunyai hubungan sepupu. Ibu Nabi Isa, ibu Nabi Yahya, dia ada hubungan tali persaudaraan. Nabi Isa, Maryam nama ibunya. Nabi Yahya namanya Elizabeth. Boleh betul namanya macam nama bahasa. Iya kan namanya. Ada yang kata nama dia kalau diterjemah dalam bahasa kita Siti Zulaikha namanya. Kan? Bagaimana kaum Yahudi yang sangat mengingkar kepada Nabi Isa, sampai pada waktu itu mereka berniat membunuhnya. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dan mengangkatnya lagi. Begitu juga pengalaman Rasulullah. Tahun kedua hijrah, orang Yahudi musuhnya dia tekad bunuh Rasulullah, tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kejahatan orang Yahudi sampai sekarang. Sama, biasa. Sebab itu pertemuannya. Saya ambil lagi di langit yang ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf, seorang Nabi yang sangat rapat dengan kasihi ayahnya, sehingga saudara mara merasa iri hati. Bayangkan adik-beradik sendiri memberi tentangan kepada Nabi Yusuf. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang memberi tentangan di Mekah? Ahli keluarganya sendiri, bapa saudaranya sendiri. Bayangkan betapa sedihnya baginda. Sebab itulah dikatakan ada pertaliannya bila dia berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Seterusnya kita lihat lagi, berjumpa di langit yang keempat, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Idris. Begitu juga, sama sahaja peristiwanya, ada sinkronis. Rasulullah di tahun keempat hijrah dengan Nabi Idris, yaitu pengiriman surat kepada raja-raja, kekuasaan dan maksud menyeru mereka untuk menyembah Allah. Tahun keempat hijrah, umat Islam semakin ramai dan kuat. Rasulullah juga menggunakan strategi yang sama dalam dakwah, yaitu menggunakan surat menyurat kepada raja-raja di seluruh penjuru, seperti yang dilakukan oleh Nabi Idris alaihissalam. Ada cop ngomong Rasulullah SAW. Sebab itulah kalau kita ada jawatan, tak salah kita mencop-cop jawatan kita itu sahaja sudah mengikut sunnah Nabi SAW. Abu Sintan ada cop-cop, tak apa, itu sunnah Nabi. Cop saja dah sunnah Nabi SAW. Nabi pun menggunakan cop. Tengok cop Nabi SAW, raja-raja akan rasa gemetar. Itu yang kita nak. Sebab itulah zaman sekarang ni kita menggunakan cop. Mudah. Baik, seterusnya yang kelima, jumpa dengan Nabi Harun. Nabi Harun pula sama juga kisahnya. Bagaimana kisah Nabi Harun? Yang mana padahal Nabi Musa, bukan Nabi Musa, Nabi Harun ni, Nabi Musa menghormati Nabi Harun. Hal serupa Rasulullah di tahun kelima, Bani Quraizah pada awalnya terlihat menghormati Rasulullah. Ini kita tengok ceritanya. Ternyata memiliki niat buruk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya satu hari mereka persidangan Rasulullah duduk di bawah dinding dan merancang menjatuhkan batu besar ke tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah mengirimkan Jibril untuk memaklumkan kepada Rasulullah bahawa mereka ini adalah sebenarnya ingin membunuh Rasulullah. Begitu jugalah dengan Nabi Harun dengan kaum yang telah bermuka di sama. Kaum yang sama, terlihat di luar baik, namun di dalamnya membangkang. Kita jangan jadi seperti itu dalam bermuka. Kalau dah ada keputusan dalam satu-satu mesyuarat, jangan lagi nak bawa keluar. Apa saja kesan dalam mesyuarat, sama ada positif ataupun negatif, kita sama-sama bincang balik supaya mencari kemaslahatan bersama. Jangan di luar tauhid. Ya, tadi ada tadi tu kita bahasanya. Katanya. Contoh dalam bahasa Sarawak, dan jadi jangan diungkit, cukup di dalam mesyuarat kita sahaja. Baik, seterusnya di langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada kolerasi yang sama, tetapi saya akan cerita lebih-lebih. Okey, akan cerita lebih-lebih. Cuma
apa yang dikatakan oleh Nabi Musa ni, bila berjumpa dengan Nabi Musa, dapat salam dan apa semua, bergerak ke langit yang ketujuh. Rasulullah SAW melihat Nabi Musa menangis. Sebab itu dalam buku Qisasun Nabi, Qisasun Anbiya, karya Imam Ibn Kathir, disebut dalam kitab Sahih riwayat Allah dari Anas bin Malik al-Syahsyah dari Nabi SAW. Tegas Nabi Musa ini menangis. Kenapa menangis? Apa sebab menangis? Wahai Musa, ditanya. Dan Nabi Musa menjawab, aku menangis kerana seorang anak yang diutuskan, seorang pemuda yang diutuskan setelahku akan masuk syurga bersama umatnya lebih ramai dari umatku. Bayangkan zaman Nabi Musa ramai umat, tetapi zaman Nabi SAW umat dan follower yang lagi ramai, subscribe-nya lagi banyak, berjuta, berbilion seluruh dunia sehingga sekarang ni. Itu yang menyebabkan Musa menangis. Sebab dia memikirkan Muhammad ni kecil daripada aku, dunia aku ni legend. Tapi kenapa aku sikit saja, umat aku sikit saja masuk syurga, sedangkan umat Nabi Muhammad ni berbilion-bilion akan masuk syurga. Subscribe banyak, follower banyak Rasulullah, kalah Kristiani orang lalu. Siapa lagi yang banyak sekali? Ada Rasulullah. Sebab itulah kalau berjumpa dengan Nabi Musa semasa Nabi Muhammad dah balik nak pergi ke langit ketujuh, di situlah diletakkan Nabi Musa menangis. Okey, pendek cerita. Berjumpa di langit yang ketujuh, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Tersandar relax, jadi baju makmur. Ibrahim ni relax, legend juga tu. Kalau tak, takkan ada selawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, kan? Legend tu, bukan tak legend. Tetapi setelah itu, apa yang dipesankan oleh Nabi Ibrahim AS dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim malam ketika aku Isra dan Mi'raj. Ibrahim kata, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan kabarkan kepada mereka bahawa syurga itu adalah tanah yang sangat subur, airnya sangat segar. Syurga berupa hamparan yang kosong, dataran yang luas. Tanaman syurga adalah zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Itu zikir yang diberi oleh malaikat Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW. Pendek cerita. Dah ada semua, dapat hidayah, dapat hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan salat. Turun. Bila turun kepada Nabi Ibrahim dulu. Apa? Dapat berapa 50. Okey. Bagus. Turun kepada Nabi Musa. Tanya Nabi Musa, dapat apa man? Dapat wahyu 50 waktu sembahyang. Nabi Musa pun kata, jangan jumpa balik Allah, umat kau, umat yang nanti, umat yang umat yang akan datang itu pemalas. Jangan minta lagi. Nak kata Nabi Ibrahim bila berjumpa di langit yang ketujuh, kenapa Nabi Ibrahim itu tawaduk Nabi Ibrahim ni? Allah suruh apa? Okey boh saja je. Maknanya bila sahaja disuruh berikan apa? Okey boh, tak kira lah apa-apa, dia kaki tekun. Kan? Semua sebenarnya hari sendiri. Baik boh. Apa boleh? Dan itu Nabi Ibrahim. Ditakdirkan kalaulah tak ada Nabi Musa menasihati Nabi Muhammad SAW, jumpa balik kepada Allah, minta tawar, minta diskaun dan sebagainya, jumpa dengan Nabi Ibrahim saja. Apa jadi man? 50 waktu. Yang musisi je tu boleh je, jalan je 50 waktu. Buatlah sikit, tak apa. Kalau jumpa, ditakdirkan jumpa dengan Nabi Ibrahim, tak jumpa dengan Nabi Musa untuk memberi nasihat, bayangkan 50 waktu. Dan sampai malam kita Allahu Akbar, salat pula, bangun nak mandi, Allahu Akbar, salat pula, kan? Ini 5 waktu saja. Baik, apa yang saya nak gambarkan di sini, hadirin dan hadirat sekalian, berkenaan dengan perjalanan Nabi Isra ini, berjumpa dengan Nabi ini merupakan
satu perkara yang mana apa sahaja perbuatan kita perlu rujuk. Pandangan kita perlu rujuk kepada siapa? Rujuklah kepada mereka yang dahulu otai-otai kita. Begitu juga dan Nabi diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu, minta pengalaman-pengalaman mereka dari segi keberkatan. Kita belajar ni, minta berkat ni, siapa lebih tua? Belajar ke guru? Guru lebih tua, mana guru lebih otai, minta keberkatan mereka. Bukan sekadar nak minta ilmu, keberkatan itu penting. Bila nak ujian, minta ustaz, minta tuan, encik dan sebagainya, doakan kami supaya kami berjaya. Bukan sekadar berjaya di dunia sahaja, berjaya di akhirat, akhlak cantik molek, semolek orangnya. Itu yang kita nak. Jadi sebab itulah pentingnya kita mengetahui dan menghayati peristiwa Mi'raj itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz, syukur jazilan atas pencerahan Ustaz yang sangat kita faham semasa Mi'raj. Baik, saya tujukan kepada masalah ini mengenai semestinya kita mengetahui bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah menghadiahkan kepada Nabi Muhammad satu perintah kepada kita, iaitu menunaikan solat yang asalnya 50 waktu kepada 5 waktu atas saranan Nabi Musa. Jadi secara ringkas Ustaz, bagaimanakah solat ini boleh memberi kesan, impak kepada diri kita sebagai umat Islam? Mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajar-pelajar, siswa-siswi terdidik, Ustaz kasih sekalian. Baik. Solat 5 waktu yang akhlak. Tapi yang kami dalaman kita, jiwa kita dan juga akhlak kita. Membentuk akhlak kita. Dan ia memberi kesan langsung kepada jiwa. Jiwa akhlak terjemahkan dalam akhlak yang baik, menunjukkan akhlak yang baik. Dan ia akan mempamerkan ataupun memperlihatkan kehidupan seorang Muslim yang sejati. Baik, kita lihat satu persatu. Ia juzuk yang ketiga, di akhir ini, iaitu solat. Yang pertama, solat mencegah perbuatan keji dan munkar, seperti mana yang daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada fahsya, kekejian dan kemungkaran. Wala dzikrullahi akbar, mengingati Allah itu adalah besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi solat yang kita lakukan sehari semalam ini ia mencegah diri kita daripada kekejian. Kekejian maksudnya apa yang ada dalam diri kita, akhlak kita, akhlak buruk yang kita mungkin kita lakukan secara tidak sedar, akhlak kan. Kita selalu kita buat, kita amalkan, kita lakukan jadi ia sebati dan kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Itu kekejian, fahsya. Adakah solat ini mencegah? Ada sebahagian daripada kita dia tidak mencegahkan. Kita lihat contohnya, kita lihat meludah rata ataupun buang sampah berada di ataupun pemanasnya, ataupun sifat tidak sabarnya, ataupun pemalasnya, ataupun apa saja kekejian yang lahir daripada diri kita. Dan kemungkaran itu perkara yang mungkar seperti menghampiri zina kan, ataupun perkara berjudi sekadar telefon boleh ya. Jadi ataupun kita melihat perkara-perkara yang tidak elok dalam telefon, benda itu adalah mungkar. Adakah ia mencegah kita daripada benda-benda itu? Kan? Jadi sebahagian kita itu tidak seperti itu. Jadi kita kena betul-betul kita kena cari kenapa solat aku ini tidak mencegah perkara-perkara itu. Mungkin ada kekurangannya, mungkin ada kelemahannya. Allahu Akbar,
satunya. Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita buat ini sampai habis. Kan? Jadi macam aja bila timbul dalam fikiran kita. Itulah salat kita tak berkira daripada fahsyat dan munkar. Jadi kita kena mencari kesempurnaan dalam solat kita. Ustaz setiap itu Ustaz mengajar asas-asas bab Ain. Datanglah bab solat ada, bab siang ada, bab puasa ada, bab macam-macam. Bab akidah pun ada turun. Ustaz ni tak pandai sangat nak menyampaikan ceramah seperti ini. Ustaz orang pondok baca kitab syarah. Sebab Ustaz duduk di pondok baca kitab, baca itu tak baca hadis, syarah dan berceramah buat. Itulah kita sama-sama berbincang. Baik, yang kedua, solat membina hubungan erat dengan Allah. Dengan solat kita dapat membina hubungan yang erat, yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti diriwayatkan dalam hadis Muslim, aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru du'a. Lebih dekat hamba aku lebih dekat dengan aku ketika dia sujud, wa huwa sajidun fa'aktsiru du'a. Dalam sujud itu berbanyakkanlah doa dalam sujud itu. Sujud itu sebelum akhir kita tu, sebelum kita nak tahiyat tu, kita berdoa. Lama mesti. Imam janganlah doa lama imam nanti lama kan. Kecuali solat hajat lah. Solat hajat tak boleh lah, nak exam kan, nak imtihan, nak pemeriksaan tak boleh. Lama lah sikit kan. Ataupun kita solat sendiri lah, solat hajat sendiri kita lama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta diampunkan dosa-dosa dan kita minta apa-apa yang kita menginginkan. Baik. Yang ketiga, salat menjadi sumber ketenangan. Seperti mana dalam ayat Quran, ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Ini adalah dengan mengingat Allah akan hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Sebab hati tak tenang ni, emosi kacau, perasaan kacau, tak stabil apa semua, sebab kita tidak mengingati Allah. Kita tidak mengingati Allah. Banyak cara mengingati Allah selain pada solat, zikir, baca Quran, apa lagi, membaca buku agama itu, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang ini dalam solat lah. Dalam solat kita rasa tidak tenang, kita rasa mudah kulada, kita ambil semayang, kita semayang, solat. Solat. Sebab Allah bagi tahu, mengingati Allah hati akan jadi tenang. Nak exam, nak buat, tak jumpa punca, nak buat PP, nak buat assignment. Jadi kita minta dengan Allah SWT. Allah beri ketenangan, Allah akan campakkan hidayah kepada kita. Baik, yang keempat, solat mendidik disiplin dan pengurusan masa. Solat juga mendidik kita, mendisiplinkan kita dalam pengurusan masa kita, kan? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu kata seorang mukmin telah ditetapkan waktunya. Kita tak boleh nak sembahyang asar, kita sembahyang pada waktu maghrib lah, kan? Sembahyang maghrib, kita sembahyang waktu zuhur lah. Tak boleh itu. Itu telah ditetapkan. Jadi kehidupan kita pun begini juga lah. Jadi solat ini mengajar disiplin kita. Ini masa ni nak buat ni, jadi nak buat ni. Itulah kita jadualkan. Solat mengajar kita letak jadual. Subuh waktu ni kita tak boleh menjadikan subuh pada pukul 8. Itulah semua gajah kepada nasab lah. Dan lagi kena habis. Hadis besar Islam, solat berjemaah. Yang kelima, solat juga menyucikan dosa dan kesalahan. Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan hal yabqa min daranihi shay'? Qalu la yabqa min daranihi shay'. Qala fadhalika hadhihi as-salawat al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Dia kata solat ini menjadi pembersih dosa-dosa. Lebih kurang maksudnya, solat ini umpama sungai yang lalu di depan rumah kita, di depan pintu rumah kita,
5 kali sehari. Dan kita mandi di sungai itu 5 kali sehari. Adakah ada lagi kesan-kesan kotoran debu-debu yang kita pergi kelas tadi, yang kita pergi bermain di Astaka, padahal main di jogging mana pusing air kiri, masih ada belum? Tidak ada kan? Tidak ada lah, pusing lah. Jadi begitu juga dengan solat di waktu. Solat di waktu dia membersihkan kotoran-kotoran kita, kotoran-kotoran yang kecil lah. Kalau kotoran yang besar seperti dosa, kumpat, apa semua, bla-bla, gaduh apa semua tu, yang itu kena taubat nasuha. Okey. Yang keenam, solat membezakan iman dan kufur. Solat juga membezakan seseorang itu beriman ataupun seseorang itu kufur. Kufur ini menutup. Kufur ini belum lagi kafir. Dia menutup tu dia tutup keimanan dia. Dia tutup keimanan dia. Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salat. Sesungguhnya di antara seseorang itu, di antara syirik dan kufur dia meninggalkan salat. Kita boleh tengoklah orang meninggalkan salat, kita boleh lihat. Itu dia kufur kepada Allah SWT. Dia kufur apa yang Allah kurniakan kepada Allah, dia tak mau, dia selindungkan. Walhal Allah kurniakan macam-macam dekat dia kan, tapi dia tak mau mensyukuri gratitude nikmat Allah beri. Dia tak mau sembahyang, dia tak mau baca Quran, dia tak mau buat baik dekat dunia seperti mana Allah perintahkan. Jadi dia tutup. Jadi solat ini membezakan iman dan kufur. Yang ketujuh, solat melahirkan akhlak mulia dan rendah hati. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Solat ini akan melahirkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik daripada hati yang baiklah, hatinya bersih kan, hatinya bersih. Jadi mempamerkan, mengeluarkan akhlak yang baik. Solat melahirkan sifat khusyuk. Kita akan khusyuk, kita akan fokus. Apa-apa kita akan fokus. Kita tidaklah seperti budak-budak kan, kalau pergi sekolah praktikal, lihat budak-budak ni bermain sana, bermain sini, sebab dia tidak fokus. Kita mengajar pun tak fokus. Kita ni dah dewasa, jadi kita mesti khusyuk. Jadi kita akan apply kekhusyukan diri kita dalam solat itu. Kita faham keluar solat. Kita dengar orang, kita dengar guru yang mengajar, pensyarah mengajar, apa yang disampaikan. Ini tidak, apa yang pensyarah bagi tahu macam ni, tapi hasilnya macam ni. Pensyarah bagi tahu macam ni, hasilnya macam ni. Maksudnya awak tidak khusyuk, awak tidak fokus. Okey, sabar juga akan melahirkan sifat sabar dalam diri kita. Tidak tergopoh-gopoh. Kita sabar dalam semua segi. Dan tawaduk, rendah hati, rendah diri. Tidak rasa bangga. Tak rasa bangga. Kita dah menguasai tinggi, pasti kita akan kerja sebagai guru, dan sekali lagi kita akan jadi pentafsir, kita akan jadi guru besar. Itu dah jalan-jalan kita. Dan kita dah nampak jalan-jalan kita kan. Jadi kita rasa tawaduk. Berbanding orang yang pandai, KPS, tapi dia keluar, dia tak tahu dah apa kerja lagi kat mana kan. Kita dari sini dia dah tahu dah di mana dah jatuh bangku kita. Kita rasa besar ni. Kita boleh macam tu. Kita kena tawaduk, kita kena hati, kita kena sentiasa berbaur dengan Allah SWT. Dan kesimpulannya, solat yang dilakukan dalam Isra dan Mi'raj ini membina iman kita, sebenarnya membina iman kita. Dan yang kedua, menjaga akhlak kita, menenangkan jiwa, tatma'innul qulub, menyusun kehidupan kita. Kita bertauhid. Dan yang akhir sekali, menyelamatkan akidah kita. Ini yang penting, menyelamatkan akidah kita. Tadi kalau kita tak solat, kita dah kufur kan. Kufur, lama-lama kita akan jadi jadi kita dah terjerumus dalam kefasikan, kekafiran. Jadi itu saja daripada Ustaz. InsyaAllah kita sampai ada satu istilah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan Ustaz mengenai pesan solat itu
simpulkan di usia akhir ini, mungkin saya tengok Ustaz Awang memanglah setia dengan hikmahnya. Mungkin saya menjemput Ustaz sebagai penutup pusingan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, para pengajar dan umat Kristian. Saya rumuskan macam inilah dalam bentuk pantun. Kepekan lama membeli kain sutera indah warnanya. Solat dijaga dengan penuh yakin, mencegah dosa, menyuci jiwa. Ada lagi hujan renyah membasahi bumi subur ditumbuh padi. Solat khusyuk menenang hati, jadi bekal hidup hakiki. Hafal pantun ni, saya akan tanya balik. Anak desa bermain gasing berpusing ligat sekali. Solat jangan dibuat asing, walaupun sibuk urusan duniawi. Penghulu sungai mencari rotan dianyam menjadi perhiasan. Solat mendidik jiwa beriman, membentuk akhlak dan kesabaran. Ada lagi Ini pasti rumusan ni kan. Ini pasti cuba membantu. Mentari pagi menyinar cerah, burung berkicau yang berseri. Solat subuh awalnya payah, namun ganjarannya tinggi dan murni. Kebendang menuai di padi cerah, padi masak dituai bersama. Solat berjemaah eratkan ukhuwah, kasih terjalin sesama manusia. Ada beberapa lagi berlayar perahu ke pulau sepi, angin bertiup tenang-tenangan. Solat penenang resah di hati, penawar duka dan kesedihan. Malam hening bertemankan bulan, bintang bertabur indah berseri. Solat isyak penutup malam, mengakhiri hari dengan suci. Last, jika merantau ke negeri orang, jangan lupa asal dan diri. Jika hidup diberkati Tuhan, peliharalah solat setiap hari. Rupanya last ada lagi. Pucuk pauh derima batu, anak sembilan di tapak tangan. Solat itu kunci bahagia sejati, dunia akhirat beroleh kemenangan. Wallahu a'lam. Jadi sekalian, daripada perbincangan para penulis daripada pusingan sebelum ini, dapat kita simpulkan bahawa Isra dan Mi'raj ini mengajar kita sebagai orang Islam yaitu mengenai tentang pentingnya salat ini sebagai tiang agama. As-salatu al-imanu man aqamaha aqamatu. Salat itu dari tiang agama, orang siapa menegakkannya maka tegaklah agama. Kekuatan iman akan diuji kepada hambanya berdasarkan kemampuannya. Kesinambungan peristiwa bertemu Nabi Muhammad bertemu Nabi di setiap langit adalah bukti kesinambungan tauhid akidah dan risalah perjuangan para nabi. Terakhir sekali adalah keperluan istiqamah untuk kita sentiasa mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya mewakili pihak penganjur ingin merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada para panelis kita, para panel kita, serta semua hadirin yang setia bersama kami hingga ke akhirnya. Mudah-mudahan majlis ini memberi manfaat, kefahaman dan kekuatan keimanan. Kita ringkas iman kita balik untuk kembali pada Allah dengan penuh keimanan dengan sempurna insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Habib selaku moderator kita pada malam ini. Semoga
input yang disampaikan dapat dihayati sedalamnya bagi mendorong diri kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis kita akan teruskan lagi dengan penyampaian saluh hati kepada barisan panel dan moderator. Dengan ini, dipersilakan yang berusaha Encik Yahya bin Siddiq, pengarah IPG Meta, diiringi oleh Encik Abdul Rahim bin Rosli, Pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Islam IPG Meta, untuk tampil hadapan dan menyampaikan saluh hati kepada barisan panel dan moderator. Dipersilakan. Untuk itu, dipersilakan panel yang pertama, Ustaz Awam Medina bin Awam ini. Seterusnya dipersilakan panel yang kedua, iaitu Ustaz Muhammad Al-Zini bin Abdullah. Dan yang terakhir, dipersilakan moderator kita pada malam ini,